Welcome back guys to my channel. Hari ini saya bawa kita untuk sama-sama menonton 3 ferry yang masih wujud lagi, yang masih beroperasi di Bandar Sibu sejak dari dulu hinggalah sekarang, yang masih digunakan di Bandar Sibu. So okay guys, ini adalah ferry yang pertama. Ferry yang pertama ini dulu adalah digunakan untuk motosikal hingga sekarang, dan tempat dia adalah di tapak ataupun di tempat hospital Lau King Hau yang sudah dipindahkan ataupun sudah tidak digunakan lagi dan telah digunakan sebagai museum. So sekarang tapak ferry ini masih lagi beroperasi seperti dulu, dan ini adalah pangkalan ferry tersebut. Kalau dulu ini adalah kawasan Hospital Lau King Hau, yang pada satu ketika dulu satu-satunya hospital yang ada di Sibu, di Bandar Sibu. Sekarang tapak ini telah dibangunkan dan digunakan untuk waterfront. Okay guys, so stay tune untuk kita saksikan ferry yang dari dulu lagi masih beroperasi untuk membawa penumpang yang menggunakan motosikal daripada Bandar Sibu menyeberangi Sungai Batarajang ataupun Sungai Igan untuk menyeberangi ke seberang. Okay, so stay tune untuk seterusnya guys.
Baiklah, begitulah feri yang pertama yang kita kongsikan sebelum kita bergerak untuk feri yang kedua. Okay guys, ini adalah perjalanan ke arah feri yang kedua, di mana feri kedua tu terletak di Kampung Hilil. So kita perlu melalui jalan daripada Kampung Datuk. Ini masih lagi kawasan untuk feri yang pertama tadi. Sebelum kita keluar, terus masuk ke Kampung Datuk dan seterusnya ke Kampung Hilil, di mana feri yang kedua masih lagi beroperasi. Alright, so stay tune untuk feri yang kedua. Okay guys. Baiklah, kalau kita lihat di sebelah kanan perjalanan ini, di sebelah kanan jalan ini adalah tapak Lau King Hau Hospital satu ketika dahulu dan sekarang tinggal menjadi Museum Lau King Hau Hospital. Alright, so di sinilah feri yang pertama tadi. Okay, kita terus keluar dari sini dan menuju ke arah feri yang kedua melalui Kampung Datuk dan seterusnya ke Kampung Hilil. Ini adalah Kampung Datuk dan kita melalui jalan yang agak sempit dan terus ke Kampung Hilil, di mana kita akan jumpa feri yang kedua. So stay tune guys. Baiklah, kita sudah sampai ke simpang untuk masuk ke feri yang nombor 2 yang ada di Kampung Hilil, Jalan Kampung Hilil. So ini adalah jalan masuk ke simpang feri yang kedua. Masih lagi beroperasi seperti dulu. Okay guys, so stay tune. Baiklah, kita sudah sampai ke feri yang ketiga yang sama juga, yang masih lagi beroperasi dan masih kekal seperti dulu. Dan feri ini tapak dia
terletak di antara Kampung Hilir dan Kampung Nangka. Kampung Hilir dan Kampung Nangka. Dan feri ini menggunakan rem yang lebih besar lagi lah. Dan satu ketika dulu rem ini digunakan feri yang lebih besar, memandangkan pada masa itu jambatan Batang Igan belum siap dibina. So satu-satunya pengangkutan untuk menyeberangi sungai Batang Igan ini ialah menggunakan feri. So feri yang menggunakan rem yang lebih besar ini lebih selesa lagi lah, sebab dia saiz dia besar lagi daripada feri yang ada dua lagi yang tadi. Alright, so sekarang feri itu sudah tak ada, digunakan feri ini yang lebih kecil lagi. Alright, so begitulah cerita dia, 3 feri yang masih wujud lagi, yang masih beroperasi di Bandar Sibu untuk menghubungkan Bandar Sibu dengan penduduk di seberang Sungai Batang Igan. Sungai Batang Igan di seberang Bandar Sibu. Dan saya difahamkan feri ini masih mengenakan bayaran lah untuk yang menggunakan motor. Sebab feri ini, ketiga-tiga feri ini tidak boleh membawa kereta, hanya untuk penggunaan motosikal saja. Right, so begitulah cerita dia, 3 buah feri yang masih wujud lagi dari dulu hingga sekarang untuk membawa penumpang dari Bandar Sibu ke seberang Sungai Batang Igan di seberang Bandar Sibu. Alright guys, so terima kasih kerana telah menonton, atas sokongan semua. Stay tune untuk video saya yang akan datang. Hai, terima kasih semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, share and follow channel saya. Thank you.